mewujudkan RCI untuk masalah jenayah di sekolah. Tetapi kerajaan perlu tukar menteri, tukar KSU dan tukar ketua pengarah yang inkompeten. Demikian tegas seorang pemerhati yang menyifatkan cadangan menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu keselamatan dan keganasan di sekolah sebagai tidak perlu dan membuang masa. Pemerhati menegaskan masalah itu boleh diselesaikan dengan menukar kepimpinan tertinggi Kementerian Pendidikan termasuk Menteri, Ketua Setiausaha KSU dan Ketua Pengarah yang disifatkannya sebagai tidak layak dan gagal. Menurutnya, sistem pendidikan tidak akan pulih selagi diterajui kepimpinan yang gagal memahami realiti di peringkat akar umbi. Pemerhati turut menyindir Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq yang didakwa tidak menunjukkan keupayaan mengurus krisis disiplin dan jenayah di sekolah. Malah tambah pemerhati, punca sebenar masalah di sekolah bukan terletak pada persekitarannya. Sebaliknya berpunca daripada kelemahan kepimpinannya mentadbir sehingga menyebabkan keseluruhan sistem pendidikan menjadi lemah dan tidak berfungsi. Kenyataan itu dilihat sebagai reaksi balas terhadap cadangan terdahulu yang mahu kerajaan menubuhkan RCI bagi menilai semula pelaksanaan falsafah pendidikan kebangsaan. Namun bagi pemerhati, penyelesaian sebenar jauh lebih jelas. Rombak kepimpinan bukan tambah birokrasi. Terdahulu, Fadlina pernah menemplak pihak tertentu ketika membuat pergulungan susulan insiden kematian pelajar di Sabah dipercayai akibat buli yang hangat dibahaskan di Parlimen. Beri ruang kepada kami, Kementerian Pendidikan, untuk melaksanakan tanggungjawab kami dan mengutamakan proses pendidikan kemanusiaan ini. Jangan kacau kami, jangan usik sekolah kami, jangan usik guru-guru kami yang sana ataupun yang sini sama. Namun, negara terus dikejutkan dengan siri jenayah membabitkan pelajar sekolah. Bermula dengan kes tragis kematian Zara Khairina Mahathir, pelajar berusia 13 tahun di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tun Datu Mustafa, Papar, Sabah. Belum reda isu itu, muncul pula kes rogol beramai-ramai di Alor Gajah, Melaka apabila 4 pelajar lelaki ditahan kerana memperkosa rakan sekelas di dalam bilik darjah. Malah ada yang merakam kejadian tersebut. Tidak lama kemudian, seorang pelajar perempuan di Bandar Utama Betaling Jaya maut selepas ditikam rakan lelaki di kawasan sekolah.